Unit gantian tu Datuk, kita fokus pada unit gantian. Ia di mana? Adakah terdapat undang-undang yang mengawal unit gantian itu perlu masih berada di kawasan itu, segitiga emas itu, ataupun dibawa keluar terus daripada satu-satu kawasan segitiga emas itu Datuk? Okey Finas, kalau katakan yang setuju tadi 80%, dia setuju dengan tawaran pihak penggerak projek lah. Kalau sebut nama pemaju, dia orang sensitif. Dia sebut penggerak projek. Benda sama je lah kan. Dan mereka pemaju hanya datang pertengahan. Kerajaan dulu memulakan penduduk sebenarnya. Penduduk dia bincang sama-sama dia dapat 74%. Dia datang jumpa kita kata kau dapat balik dulu. Kasih dapat 75% bincang kita. Baru bermulanya proses rundingan untuk tujuan pelaksanaan. Dapat 75%. Dan jaminan di sini Akta PSB ini ada artikel-artikel tertentu, section tertentu di bawah kanun tanah negara hak dia kepada tanah di tempat itu. Di tempat kalau katakan agaknya kalau di Sungai Baru ni katakan lebih 10 ekar dapat dia. Harus berada di tapak tersebut yang mana bersetuju. Yang mana melalui proses tak setuju, dia melalui proses pengambilan tanah, dia dapat papasan, dia kena keluar. Kalau bahasa kasarnya orang panggil belah lah. Kan? Itu perundangannya. Kan? Saya bukan nak mainkan tidak kan, tapi kita kena akut. Kalau dah dapat papasan itu telah melalui proses perundangannya di Mahkamah Tinggi. Ingat dalam Islam tak boleh. Kan? Kita dapat tak setuju, nak macam mana? Kan? Itulah kalau dah ada Akta PSB kan senang. Kan? Ini tak ada Akta PSB. Kalau Sungai Baru klasik tidak ada Akta PSB. 66.7% bersetuju pun on juga. Kan? Jadi itulah Finas memanggilkan. Jelas jaminannya harus berada di tapak berkenaan. Segitiga emas ke, segitiga perak ke, kan? Macam saya bukan cincin perak, jadi segitiga perak, kan? Harus berada di situ. Yang bersetuju untuk jelas. Apa masalah? Jawatan eksekutif persoalan ada, eksekutif peringkat negeri ada, jawatan mediasi pun ada. Jadi itu yang kita akan pastikan bahawa tujuannya kita nak kekal orang Melayu di kawasan reserve Melayu yang sedia ada. Dan kita menghormati hak-hak dia punya bangsa kaum lain, juga rakyat Malaysia untuk kalau mereka itu kawasan rumah terbukanya, ada peraturan yang saya telah jelaskan tadi. Jadi apapun yang berada di rumah PPR, rumah B40 ini, banyak kan orang Melayu. Jadi saya datang dengan tim saya, Finas, untuk membantu orang Melayu.